Hi, welcome back to my channel, Sabrina Osman. Kali ini bukan kisah seram aku, kali ini kisah seram orang lain. Ini berdasarkan kisah benar memang kisah ni dia viral lah dulu. Dan dia berlaku dekat Jalan Turi Bangsa. Kalau korang pernah dengar cerita ni, aku tak sure lah korang pernah dengar ke tak. Tapi cerita ni memang dah lama dan dia sama naik dengan kes Mona Fendi lah. Kiranya macam tahun yang berbeza, tapi dia sama viral dengan kes Mona Fendi. Jadi sambil aku bercerita tu, sambil tu aku nak makan lah. Sebab macam biasalah aku bawa balik kerja, jadi aku rasa macam lapar. Aku perlu untuk makan sesuatu yang aku beli dekat Family Mart. Aku beli ni, tada! Dan ini, dan juga oden. Bismillahirrahmanirrahim. Nice. Kisah ni berlaku pada 23 April 1992 yang melibatkan satu family daripada Amerika. Orang berpindah duduk dekat Malaysia sebab sang suami dia kena bekerja dekat sini, dekat Malaysia lah. Jadi kisah ni berlaku pada 23 April 1992 di mana ada satu family ni, dia ada ayah, ada mak dan ada dua anak lelaki. Kisah dia, kalau korang nak tahu, keluarga ni dia memang ada guard dia sendirilah. Sebab dia orang ni duduk dekat satu rumah banglo yang sangat besar, sangat mewah tau. Jadi setiap rumah tu dia memang ada security guard dia sendirilah. Dan masa kejadian tu berlaku, dia ada hire satu security guard yang baru je 3 hari bekerja. Tapi security guard dia ni dah buat sesuatu yang kira macam tragic lah untuk keluarga ni kan. Okay, so kisah dia bermula macam ni tau. Ayah dia ni kena outstation. Lepas tu si isteri pula, dia baru je lepas keluar dengan kawan-kawan dia. Jadi dalam pukul 12 malam macam tu, isteri dia pun balik. Masa isteri dia balik, lepas tu dia pelik tau. Sebab guard ni tiba-tiba dia nak serang sang isteri tu. Lepas tu dia ada jugalah macam mencederakan dahi isteri tu lah. Lepas tu si isteri ni, dia cubalah menyelamatkan diri dia kan. Dia pun lari minta tolong dekat jiran. Tolong kan. Lepas tu nasib baiklah jiran dia dengar. Lepas tu jiran dia pun tolong si isteri ni lah. Lepas tu si isteri ni mengadulah yang guard dia buat macam gini kan. Sebab tu dia lari, dia nak selamatkan diri dia lah apa semua. Tapi perjalanan dia nak pergi rumah jiran tu kira payah jugalah kan. Sebabnya dia kena pukul lah dekat bahagian kepala sikit. Lepas tu dia lari tu dengan kepayahan tu, dia lari pergi rumah jiran minta tolong kan. Lepas tu jiran dia pun call polis apa semua. Bila polis datang siasat, rupa-rupanya bukannya si mak ni je yang kena serang. Dengan anak-anak dia sekali, dengan maid dia pun sekali kena serang tau. Dia ada 2 orang anak tau. Satu umur 7 tahun, satu lagi umur 11 tahun. Lepas tu dua anak dia ni termasuklah dengan maid dia sekali kena bunuh. Lepas tu bila polis tu tanya Arifin kan, lepas tu Arifin pun kata bukan dia yang buat. Sebenarnya ada 3 orang lelaki Cina yang menceroboh rumah tu. Tapi macam korang tak pelik ke? Macam takkanlah polis nak percaya bulat-bulat kata dia kan. Sebabnya dia pergi serangnya mak kepada mangsa tu kan. Macam pelik lah kalau dia nak kata orang lain yang serang anak-anak dia dengan maid tu. Korang nak tahu tak, Arifin ni sebelum dia serang mak kepada budak-budak tu, dia dah serang budak-budak tu dulu. Lepas tu dia bunuh. Lepas tu dia letak dekat lubang najis dekat belakang rumah tau. So macam pembunuhan tu kira kejam lah kan. Lepas tu polis tu dia nak tangkap lah Arifin tu kan. Lepas dah ditangkap tu, Arifin ni pun dibicarakan.
Kiranya lama gila lah kes tu berlangsung tau. Daripada tahun 1992 sampailah tahun 2002. Kiranya dekat 10 tahun jugalah kes dia ni berlangsung dan dibicarakan. Yelah, kalau kita nak hukum seseorang, takkanlah kita nak buat sambil lewa, kita buat kejap-kejap kan. Lagipun banyak lagi kes mahkamah yang lain. Lepas tu masa polis tanya dia lah, kenapa lah dia buat semua benda-benda tu semua kan. Lepas tu dia cakap macam ni, dia terpaksa buat, dia cakap macam tu. Tapi sampai ke hari ni tak tahulah apa motif dia bunuh satu keluarga tu. Suami kepada wanita ni, dia adalah director Colgate Palmolive tau. Kiranya orang ternama lah kan. Dan sebenarnya kes ni dia agak mencurigakan lah kan. Guard tu, dia baru 3 hari dia di hire. Lepas tu dia dah lakukan pembunuhan tu. Lepas tu mula-mula statement dia cakap ada 3 lelaki Cina yang datang membunuh anak-anak dengan maid tu kan. Tapi at the same time, pada pukul 12 macam tu, bila wanita tu balik, dia pergi cederakan pula wanita tu. Lepas tu yang paling peliknya, bila dia cakap dia terpaksa buat. Dan macam bila aku fikir-fikir balik lah kan, sebab kan suami kepada wanita tu kan kiranya orang, bukan calang-calang orang lah, kira one of the VIP lah kan, yang datang kerja dekat sini daripada big company. So tak tahulah nak cakap. Mungkin korang pun boleh mengandaikan sendirilah apa sebenarnya yang dah terjadi kan. Okey, lepas tu Arifin ni pun dia dihukum gantung sampai mati. Lepas tu bila kejadian tu dah berlalu macam tu kan, jadi pasangan suami isteri ni dia pun pindah semula dekat US. So diorang menjalani kehidupan diorang macam biasalah. Tapi yelah, trauma tu mestilah confirm lah masih ada kan. Lepas tu orang cakap yang rumah tu dikatakan berhantu lah. Diorang nampak ada budak-budak dekat situ. Lepas tu dengar budak-budak menjerit. Lepas tu sampaikan jiran-jiran kat situ, diorang jadi takut tau. Dan orang-orang yang lalu lalang kat situ pun diorang jadi takut lah sebab rumah tu berhantu kan. Lepas 19 tahun kejadian tu berlaku kan, kiranya rumah tu memang viral lah. Kalau korang google je, korang boleh cari rumah berhantu kat Bangsa Jalan Turi. Memang famous lah kes ni. Lepas tu bila rumah tu dia dah jadi famous macam tu kan, confirm lah ada geng-geng yang pergi explore. Lepas tu pergi melawat, tengok betul ke memang rumah tu berhantu. Dan benda-benda macam ni dia akan menarik orang ramai untuk pergi kat rumah tu. Lepas tu nak tengok keadaan rumah tu, kira macam nak saksikan sendirilah rumah tu macam mana, besar dia macam mana. So bolehlah macam imagine kan apa yang berlaku dekat rumah tu kan. Jadi ada satu geng ni, dia pergilah explore dekat rumah tu. Lepas tu diorang ada bau wangi tau. Jadi diorang pun tengok lah kiri kanan sekeliling kan, tak ada pun pokok bunga ke apa, cuma ada satu pokok je. Tapi kalau nak kata pokok tu yang bau wangi macam tak logik lah kan. Lepas tu bila diorang nak keluar daripada rumah tu, masa diorang tengah turun tangga, tiba-tiba Ali, bukan nama sebenar, dia terdengarlah bunyi tapak kaki. Lepas tu selalunya dia tak akan toleh ke belakang lah untuk tengok kan, macam sebab dia tahulah kan macam benda-benda macam tu nak kacau ke apa. Tapi kali ni dia punya keinginan tu rasa macam aku kena tengok, aku kena toleh macam tu kan. Jadi bila dia toleh tu, dia tengok tak ada seorang pun dekat belakang dia. Sedangkan bila dia dengar bunyi tapak kaki tu, betul-betul dekat belakang dia lah kan. Lepas tu bila dia tengok tak ada orang, bila dia pandang depan, semua kawan-kawan dia dekat depan. So kadang-kadang kan bila orang
cuba untuk cari hantu, kadang-kadang dia tak akan menjelmakan diri dia. Tapi kadang-kadang bila kau nak sangat tengok, aku akan tunjukkanlah diri aku. Kadang-kadang dia akan berlaku macam tu kan. Keadaan rumah tu dia dah tak sama lagi tau. Dulu memang cantik lah, besar apa semua kan. Tapi bila dah kejadian tu berlaku, confirm lah tak ada orang nak duduk dekat rumah tu. Lepas tu rumah tu pun dia jadi buruk lah. Lepas tu yang aku dengar, pada tahun 2012 rumah tu dah roboh. So apa pendapat korang untuk cerita kali ni? Korang rasa korang pernah tak alami benda-benda yang gaib ke bila korang pergi explore dekat rumah-rumah ke kan? Rumah-rumah yang berhantu ke, tempat-tempat berhantu ke, bila korang explore, korang rasa macam korang pernah lah alami cerita-cerita seram macam ni. Maybe korang boleh kongsikan dengan aku. Aku rasa macam aku berminat lah nak tahu juga kisah-kisah seram korang kan, sebab benda ni korang yang alami. So bila korang share tu, orang lain pun boleh tengok juga. Terima kasih sebab dah dengar cerita aku sampai hujungnya, walaupun cerita ni sikit je dan bukan kisah aku sendiri. Jangan lupa follow, like dan juga subscribe YouTube aku, dan follow aku punya TikTok sekali. Kita akan jumpa di next video. Semoga korang ceria-ceria selalu. Bye.